Hello and Assalamualaikum everyone. Thanks for joining us back for our second Q&A Monday session brought to you by Belajar AI online shop. Every Monday we get together live to answer your questions about our product because we really appreciate you guys. Today we are tackling 6 questions. We'll explore various model, macam-macam model offered by our ChatGPT Workspace Advanced account, demonstrate using Site AI for academic writing, and starting systematic review with GPT Pro Automation exclusive by our online shop. We also compare Cloud AI and ChatGPT for academic tasks, share AI prompt for improving your thesis and journal writing, and reveal our latest combo deals and promotion. Since our audience is a mix of Malay and English speakers, we'll be switching between the two languages as needed. Alright, let's get started. Okay, so the first question from Faizan. Faizan asked the question, could you please explain the various model? Ada banyak model, so nak pakai untuk bila? Mana satu kan? This model is best for which task contoh dia kan? So inilah soalan daripada Faizan. So kita nak cuba jawab hari ni lah. Okay, right, so let's check out lah kan untuk ChatGPT 4.5. So this is one of the highest, most intelligence model lah yang baru keluar. This, to put simply, this model excels at advanced analytical research. So, for example, if you need to dig deeper into academic journal for your final year project, it can help you summarize and evaluate your finding. So, it's also great for academic writing, of course. Dia tulis kat situ kan, dekat model tu nanti dia tunjuk. Great for writing. Dia mengaku terus. So, this model can give you ideas, structure, points to highlight, even suggestion for references. But haraplah boleh siapkan thesis terus semua kan. Ada prompt-prompt dia, kita pun ada juga yang share. So for scientific inquiries, it helps you with explanation, hypothesis development ke. So let's say if you are exploring physics theory ke, chemistry experiment, so these models can offer insight. So that's the story, ChatGPT 4.5, strong on research, writing, kalau you buat coding pun boleh, science and education, but be mindful, it can become slower due to heavier competition. Jadi kalau soalan-soalan yang biasa-biasa tu jangan pakai ChatGPT 4.5, pakai nanti model-model yang sesuai untuk kerja-kerja akademik yang tertentu. Okay, so macam Bus Express lah, and laju juga kan, tapi kalau jam lambat sikit lah kan. Baik, so that's ChatGPT 4.5, the latest model from OpenAI. Kita pergi pula kepada ChatGPT O3 Mini High. This ChatGPT Mini High, O3 Mini High ni, it helps with moderate to high complexity academic tasks lah. So to put it simply, this model provides balanced reasoning kan. So it's good for tasks macam some depth lah kan. But it's not meant for super technical stuff. So first, it support interactive learning. Contoh kalau you nak buat quick quizzes and interactive discussion and boleh je kan. Next, it offers also intermediate reasoning. So not like 4.5, it is highly deep reasoning. So this means you can handle problem solving or case study ke nak buat kan. So let's say if you are academic yang ada moderate complexity, the model can help you figure out different angles. So macam think of it like a friend who suggest idea, tapi janganlah harap dia boleh jadi profesor terus kan. Walaupun ada ujian menunjukkan IQ O3 Mini High ni is on average or higher than average profesor dalam dunia ni lah kan. So then we have a balanced application. It's suitable for academic tasks that needs both speed and some analytical depth. So for instance, if you are writing research summary and the model can help you refine your points, but if you want detailed PhD level simulation, so I think you should go for the higher level macam ChatGPT 4.5, right? So that's the gist. Balanced reasoning, moderate high academic support, but slightly limited for highly technical stuff. Tapi sebelum ni memang inilah yang terbaik kan, O3 Mini High sebelum ChatGPT 4.5 keluar. So in other words, macam cendol lah kan, dia macam refreshing enough for most days, tapi kalau nak makan berat, tambah nasi lemak lah 4.5. Okay, right. Now let's talk about ChatGPT O3 Mini. Tadi O3 Mini High, ni O3 Mini pula. So this designed for quick academic interactions, introductory logic tasks, and rapid response works. More rapid than O3
mini high tadi lah kan. So macam makan nasi lemak bungkus lah, simple, cepat, and you get the basic you need lah. So to put it simply, this model excel at handling real time, macam nak buat interactive student project ke kan. If you are running in a quick revision session, it can generate short practice question on the spot. But if you need in-depth research, advanced analyticals, then you need to go to O3 Mini High ataupun ChatGPT 4.5. So bigger model lah. So next one, ChatGPT O1. So it focus on extra speed and simplicity lah. So to put it simply, this model provide the instant academic task. Imagine if you're a student who need a quick fact check ke untuk exam you, so this model memang baik lah. If you want to verify historical date or math formula, ni boleh O1 ni. So it's a fast paced interaction at the peak hour. Ni boleh pakai sebab ramai orang dah mula pakai O3 mini apa kan. Jadi O1 ni dia punya space nampak masih kosong, so you boleh guna dengan lebih banyak lah. So it's good for low complexity engagement. This mean if you have a simple classroom activity ke apa semua, bagus. Tapi kalau nak buat comprehensive research paper, carilah model yang lain kan. Baik. Now finally kita pergi ke ChatGPT 4o. So it focus on creative academic task. So ni ada benda yang model-model lain tak boleh buat. Dia tak boleh buat gambar, dia tak ada DALL-E kita panggil. So kalau you nak buat gambar, you kena buat pakai 4o ni kan. So to put it simply, this model dia memang bagus untuk creative academic content lah. For instance, if you are designing innovative group project ke multimedia presentation ke, ni untuk dapatkan fresh idea, ni lah yang you boleh pakai lah. Tapi kalau nak buat kira-kira yang super susah ke, tak boleh lah kan. Baik. So it's also support multi-learning kan. You boleh text ke image ke kan, untuk pakai di dalam model ni. Basically dia macam untuk good for creative task but not for heavy advanced reasoning lah. Think of it like friendly jiran-jiran kawan-kawan yang you know dekat kedai kopi tu kan, macam sembang idea macam-macam but might not help untuk you untuk research you ke, so dia tak boleh bantu lah. So ChatGPT 4o ni nak tanya hadiah untuk isteri punya anniversary ke apa, ini memang perfect lah kan. Dia memang dibuat untuk kreatif punya task, right? So itulah dia model-model yang ada. Kita boleh main-main dengan banyak model kat sini. Model yang saya terangkan tadi kan. So which model best for specific task, kita dah boleh tahulah. Bukan semua benda boleh akan pakai 4.5. Kadang-kadang peak hour tu slow, lambat kan. Kadang-kadang dia kata dia tinggal ni je limit kan. Tapi kalau you pakai plus yang you bayar RM90, RM100 sebulan, lagi cepat apa capai limit lah. Kalau free, saya tak tahulah ada tak. Saya rasa tak ada ni model-model ni kan. Saya dah lama tak pergi pakai free kan. So kat sini kita boleh tengok ni yang saya cakap tu, ChatGPT 4.5 pakai untuk apa tadi saya dah terangkan. O1, O3 mini, O3 mini high. Siapa yang subscribe yang kita orang tu tak payahlah pakai model-model lama for O mini kan. Soalan-soalan yang sengang-sengang ubi pun pakai je lah ChatGPT 4o ni kan. So boleh pakai. Okay, alright. Right, soalan kedua, the second question, still from Faizan. Faizan want us to explain how to properly use Site AI and describe main function for academic writing. Site AI ni dia punya kompetitor paling dekat lah saya rasa kan, macam Consensus ke ataupun Scopus AI. Sekarang dah ada Scopus AI, tapi dia orang dalam beta testing lah. Dia orang ada select beberapa institusi tempatan ni, macam UKM dapat, saya tahu kan, saya tahu lah USM tu dapat kan, tapi UiTM memang confirm tak dapat lah. Tapi dia akan roll out dalam masa terdekat saya rasa, sebab projek ni pun dah hampir setahun lebih dah, setahun setengah kan. So dia orang tengah buat beta testing. Bila saya pakai memang mengagumkan lah, lebih bagus lah daripada Site AI ni. So kalau dia dah roll out nanti, so kita boleh lah tinggalkan Site AI ni. Tapi at the moment, masa sekarang saya rasa Site AI masih lagi the best untuk kita cari reference yang berkenaan tanpa kita perlu print ataupun download macam-macam punya journal dan baca satu-satu. Kita tengok function lah kan, function apa yang ada dekat Site AI ni sebenarnya. Sebab bila saya pergi kursus, saya kebanyakannya saya sembang dekat assistant by site kan. Sebab itu cara yang saya share kan. Gunakan ChatGPT, develop searching punya question untuk topik ini. Searching question dia banyak-banyak, ambil searching question tu, guna assistant by site, dan dia akan keluarkan benda yang relevan dengan apa yang kita nak buat tu. Tu assistant by site kan. Baik.
Selain tu ramai yang tak tahu ada banyak juga kan yang lain-lain ni, ada search function, search function. So jangan klik assistant tu. Yang balik pada main site tu, site AI kita boleh buat search. Untuk search function ni, ramai yang tak tahu, sebenarnya originally assistant by site ni function dia datang kat ujung dekat dia paling baru sekali. Tapi yang search function ni adalah core product sebenarnya untuk site. So kalau you dah beli account site ni, you boleh pergi ke search function. So search function ni feature yang help with to find important fact from academic literature Kalau korang tengah buat research pasal durian farming ke contohnya so you can search specific statement macam durian kebun durian punya productivity contoh dia so terus dia jumpa citation yang tepat lah. So tak payah nak baca satu-satu artikel. So dia akan ada keluarkan snippets ataupun apa yang berkenaan dengan searching kita, kena ayat yang betul-betul ditulis dalam search tu. So kita tak payah nak baca kat dalam so kita dah ada preview dia. Dia letakkan preview So selain itu juga kita ada citation analysis Yang ini sebenarnya yang the best pasal site AI ni. Kalau you pergi main page dia, site AI ni, kalau you search apa-apa contohnya lah saya nak cakap, adakah betul-betul caffeine ni boleh membantu prestasi sukan dan caffeine improve exercise performance contoh dia so dia akan listkan dan ada button kat situ yang you boleh klik untuk tunjukkan semua reference ataupun paper yang menyokong pernyataan saya tadi tu. Ataupun contohnya kalau kita buat discussion mestilah ada artikel-artikel yang disokong ataupun sikit-sikit menentang ataupun just neutral je, just sebut saja, tak ada menyokong, tak ada menentang. So itu semua ingredient utama untuk kita tulis research background ke ataupun lagi-lagi discussion tu lah. Kena ada elemen compare and contrast tu. So this citation analysis dalam site AI memang betul-betul berharga lah. So this is crucial lah sebab kita nak tahu betul ke idea kita tu disokong majority ke atau ramai yang kritik ke so very very good lah, right? Ada juga smart citation statement ini semua lebih kurang lah macam tadi kita boleh nampak baca petikan tu dia ada snippets ataupun dia ada preview tu dan juga ada dashboard. Kalau you main-main dekat site AI tu, dia ada dashboard punya function dia nak track trend ke you nak tengok group paper tu, lepas tu dia tengok trend compare research yang lain macam dia macam Instagram punya feed lah tapi untuk akademik je So for instance if you are into the renewable energy contohnya so you nak kumpulkan semua paper pasal solar power, wind energy and so on, then you can see which area yang tengah hot right now so ini cara juga kita nak zoom in area yang ada likelihood untuk bagi kita chances for more citation potential dia, right? Kita juga ada reference check bila kita dah siapkan paper, kita masukkan dalam tu, dia akan actually scan for reference yang kita gunakan tu. Kalau reference tu memang daripada jurnal predatory journal, dia akan mark lah, dia akan flag, dia akan bagi tahu ataupun dia akan bagi suggestion reference to statement yang macam ni ada yang lebih bagus ataupun lebih latest, lebih higher citation per year dia. So dia dekat situ reference check. So saya ni sebab dia 1 jam je tau. So saya memang nak pergi buka site, nak tengok tunjuk satu-satu apa semua tu, but it will take so much time nanti kita banyak lagi soalan ni tak habis ni sejam nanti. Okay, saya just sembang kat sini, tapi you all punya tugas adalah pergi buka site AI tu dan cuba sendiri. Dan kalau tak boleh, please DM saya directly. Saya kalau ada masa tu saya tengok ni soalan ni saya akan cuba respon lah secepat mungkin. Okay, so ini sebenarnya yang ramai tak tahu. Site ni ada banyak lagi function selain daripada assistant. Of course yang paling saya suka sebenarnya assistant by site lah. Kalau you masuk dekat laman web site tu, kalau you dah beli account, dia ada tulis assistant. Assistant tu macam chatbot, macam ChatGPT, tapi ChatGPT ni akan keluarkan kadang-kadang benda-benda berhalusinasi, termasuklah cloud AI pun nanti yang kita akan sembang, dia boleh berhalusinasi. Tapi bagusnya assistant by site ni, bila kita tanya, macam kita tanya ChatGPT tu, suruh carikan 5 paper on renewable energy yang paling latest ke, lepas tu kita boleh letakkan limitkan, okay saya nak paper daripada 2020 saja dan ke atas, boleh so dia akan cari dan dia akan boleh letakkan dalam bentuk table. Kalau kita nak dia ada table mode kat situ, ataupun dia nak buat dalam bentuk karangan pun boleh. Okay, yang bagusnya bila dia nak karangkan benda tu, dia akan akhir sekali you akan nampak dia akan tulis fact checking. So apa-apa yang dikeluarkan ni, kebarankan untuk berhalusinasi memang rendah, sebab site AI ni mengumpul ataupun train jurnal-jurnal ni dekat belakang dia tu, server dia ni bukan macam ChatGPT ni semua buku ada, komen orang online ada, apa-apa blog semua di-train, so dilatih dengan semua ni.
Tapi tidak side AI. Side AI hanya dilatih dengan jurnal-jurnal akademik, scholarly content sahaja. So the likelihood untuk dia merewang-rewang dan bagi kita all the citation yang tak ada, tak wujud tu sangat rendah. Okay. So moving on to the third question, they want us to briefly and simply explain how to start my systematic review using GPT Pro Automation Bot. Remember guys, kalau you dengar, yes, Dr. Jing, boleh buka? Yeah, because I think people have no time to watch also, so I just need some briefing, then only can watch the video. Thank you. Yeah. So it's actually a 2 days course, 2 day course. Itu pun banyak tak sampai kan. 2 day lah punya course, panjang tau. Tapi hari ni saya akan tunjuklah video kan. Saya akan drag laju-laju, boleh tak So just brief idea kan. Okay, so macam mana kalau dengar perkataan GPT Pro Automation Bot, meaning that automation yang you nampak kat tepi-tepi tu logo company belajar paragraf tu kan, itu semua adalah bot ataupun bot yang menyenangkan kerja lah, spesifik kerja. Contohnya untuk review, ada untuk buat skrip, presentation, itulah dia. Tapi mungkin orang cakap, aku pun boleh type tulis. Tapi you all tak sedar yang belakang tu ataupun spesifik GPT tu, belakangnya adalah prompt yang terlalu panjang. Saya dah tunjuk sebelum ni kan. Untuk buat satu kerja tu sebenarnya, prompt tu telah direka dan dites banyak kali. Okay? So dekat yang warna purple tu memang kita buat khas. Jadi banyak warna purple tu. Kalau you tak nampak, bukan semua ada kat tepi tu lah. You all boleh pergi ke penjuru kanan kan. The right top corner tu. Dia tulis My GPT. And you boleh tengok dekat share with me ataupun you akan nampak semualah GPT untuk systematic review. Okay. Kita ada banyak systematic review. Step by step kita ajar kan. Untuk yang pernah buat systematic review, you all tahulah. And first step sebenarnya kita nak buat research question dan set up PICO lah, PICO ataupun PICOS untuk social science study selalunya PICOS lah. PICO ni selalunya untuk intervention punya ataupun science punya study, selalunya kita set up PICO ni population intervention comparator dengan outcome tu kan. So ini bot ni khas untuk buat benda tu. Okay, so Questcraft ni kan, nama dia Questcraft. Nak craft kan research question dan nak set up image study lah. Baik, so kalau you start dengan tekan begin here tu, dia akan tanya lah, you punya study ni kuantitatif ke kualitatif? So dia step by step kan. So kualitatif ke, you letak je lah kualitatif. Kuantitatif, you letak kuantitatif. Okay. So bila lepas you cakap kuantitatif, okay, nak buat study kuantitatif, dia kata tanya, you ni memang tak ada idea langsung ke? Ada some idea yang you dah discuss dengan you punya supervisor, ataupun memang you have a clear idea for your research question and also the PICO pun boleh bagi sebab dia akan optimize kan. So contohnya kalau kat sini, you letak nombor 1, tak ada idea lah. I don't have any idea lah kan. So kalau nak start from scratch, dia nak macam apa topik interest you. Contohnya inilah topik yang you interest. AI driven personalized nutrition in sport performance enhancement, contoh. For example, for instance. So dia akan bagi suggestion. Dia bukan bagi satu suggestion, dia bagi 3 suggestion for you to think apa yang you all nak buat. Okay, so contohnya kat sini, and you boleh mix and match pun suggestion 1, 2, 3 ni, ataupun you nak bagi you punya sendiri pun boleh. Okay, so bila kita letak nampak saya make it tak nampak fokus sangat kan, saya letak je lah athlete apa semua. Okay, bila kita dah set up PICO ni, kita bagi kat dia, then dia akan draftkan research question yang relevant, yang betul-betul bagus lah untuk kita punya systematic review ataupun panggil SLR ni kan. Okay, so you boleh gunakan lah, cuba gunakan ni. Okay, tapi bagi siapa yang berminat dan nak dapatkan video-video lepas tu yang 2 hari punya tu, kursus tu, nak tengok balik satu persatu how we kita jalankan kita punya gunakan GPT bot ni, boleh request kat admin kita, provided if you memanglah you kena subscribe kat kita kan, sebab you nak pakai GPT yang kita sediakan tu. Okay, so free je. Kita akan bagi video yang daripada kursus yang lepas tu. So kat sini, kalau siapa yang pernah buat systematic review pun tahu kan, ya systematic review ni selalunya kena daftar. You need to register lah. You nak chop you punya systematic review ni. Selalunya jenis-jenis require, ada jenis juga yang require, okay, mana registration number you kan. So kat sini you boleh juga sama kat dia akan tanya, you study ni kuantitatif ke kualitatif. Lepas tu dia bagi lagi, okay, kalau kualitatif selalunya orang register kat mana? Open Science Framework Registry ni. You boleh klik. Dari keluarkan link tu. Kalau kuantitatif, selalunya kita pergi sains ni lah kan. Kalau ni kita pakai Prospero ke, macam tu boleh. So contohnya kat sini kita buat kuantitatif kan.
dia akan suruh pergi register kat Prospero kan. Okey, apa yang bot ni buat? Dia akan buat all the information yang nak nampak tak? Bila you bagi balik research question Pico tadi tu, dia akan cuba draft you punya apa yang you nak letakkan dalam masa registration dekat Prospero tu. Kan Prospero punya tu kan panjang kan. So nak figure out satu-satu lambat lah. So gunakan ni Red Drafter ni, dia akan draft all the required information. Tapi ni draft kan. So you kalau tengok balik, letakkan betul-betul register, dalam 3 atau 5 hari you akan dapat kelulusan lah. Kalau tak ada orang betul-betul pernah buat research systematic review ni, ataupun you ada updated review, you akan dapat nombor systematic review tu lah. Yang you boleh letak masa you punya publication nanti. Okay. Alright, nampak tak? Semua ni panjang ni. Banyak sebenarnya kan. Ada bawah lagi, ada lagi sebenarnya. Okay. Dan juga dia buat apa? Dia ada letak system and keywords. Dia bagi tentative ataupun dia punya searching string ni, search string ni lah, yang awalan initial ni kan. Tapi kadang-kadang ni tak optimize lagi tau. Nanti kita akan optimize search string ni, sebab dulu orang nak buat search string ni lama juga kan. Nak kena carilah kan, backward forward searching lah apa semua. Tapi menggunakan AI, dia dah cuba buat search string ni. Okay. Ni Queries Pro. Okay. Queries Pro ni betul-betul untuk craftkan advanced PubMed searching. Tapi kenapa kena PubMed? Sebab nanti saya akan tunjuk lagi satu software yang free, yang boleh gunakan optimize search string ni yang daripada PubMed untuk digunakan untuk semua repository academic database yang lain. Daripada PubMed. Kalau PubMed betul, dan lain pun insyaAllah betul. Alright. So kat sini kita pakai yang tadi, yang nombor 2 punya Queries Pro tu. Alright. Ni saya copy, saya masukkan, dia dah keluarkan untuk PubMed. Dia cakap inilah ada filter dia recommend apa semua, dan ada mesh punya string lah, boolean punya searching apa semua, boolean logic, field text, semua ada dah dia sediakan. Dulu ni penat ni nak buat sendiri ni kan. Okey, lepas tu you boleh lah try dekat PubMed contoh ni kan. You letak kat PubMed, tapi kadang-kadang ada error kan. Macam sama juga kalau you buat manual pun kadang-kadang ada error kan. So nampak tak? Dia keluar error. Tapi jangan risau. Kalau ada error macam ni, kita copy balik error tu, kita balik kepada yang tadi tu kan, Questcraft tadi tu. Alright. Kita cakap, quoted phrases ni, kita tampal balik error tu. Lepas tu tulis je, please revise ke apa. Dia akan cuba revise. Nampak tak? Dah clear dah. Tak ada masalah. Okay. Ni dah tak ada masalah lah. Dah boleh dapatkan tanpa error. Right. So bila dah tak ada error tu, kita akan gunakan lama. Dia terlampau zoom lah. Tapi application yang saya tengah tunjuk ni sekarang ni adalah Systematic Review Accelerator nama dia. You boleh Google Systematic Review Accelerator. Tapi ada yang dia ada model yang terbaru lah, nama dia Terra Tools. You boleh pakai Terra Tools. Tapi kalau you pernah pakai Systematic Review Accelerator, dia sama je macam Terra Tools. Cuma Terra Tools ni ada sedikit tambahan lah function advance. So saya sekarang dah betul-betul migrate terus ke Terra Tools lah. Pakai Systematic Review Accelerator. Okay, sebenarnya apa yang you nampak di sini adalah kita pakai fungsi dalam Terra Tools ataupun Systematic Review Accelerator tu, nama dia Polyglot. Polyglot ni kita letak je PubMed search string yang tadi kita dah betulkan tadi, dan dia akan keluarkan semua search string yang dia dah convert untuk database yang lain. WAS Advanced ada, Scopus Advanced Search ada, macam-macam lagi kan. Cochrane apa semua, SciInfo, Ovid, semua dah ada. Okay. So kita boleh gunakan sebab Systematic Review tak boleh dia satu je database kan. Ada juga macam Cochrane, tak silap saya, dia cakap minimum 3 major premier database, academic database kan. Selalu orang pakai PubMed, Scopus, dah. Selalu kalau student saya selalu tambah lagi juga kan, Ovid ke, pakai Cochrane ke apa semua. Sebab search string ni dah di-convert kan, dan boleh pakai kepada semua database yang ada tu. Okay. So dah dapat semua, dah searching, dah download, and then nak buat apa? And then kita buatlah deduplicator. Ingat tak Prisma tu? Prisma tu first kumpulkan dulu semua yang daripada database tu. Lepas tu kita nak run duplicate, sebab antara database ni ada journal yang sama, paper yang sama. Kita nak run deduplication ataupun kita nak buang duplicate kan. Dan kat sini Systematic Review Accelerator atau Terra Tools ada function deduplicator. You all boleh main-main dengan ni. Yang bestnya kat sini, dia sama juga macam Mendeley punya function, EndNote punya function untuk buang duplicate. Tapi yang ini bestnya sebab dia main dengan likelihood kan. So nampak tak? Dia bila kita letakkan reference tu,
dia terbahagi kepada 4 golongan. Golongan yang memang extremely likely duplicate ni. Kita tak payahlah nak tengok satu kan. Kita hanya tengok benda-benda yang extremely likely likely duplicate tu. Itu kena betul-betul tengok satu-satu kan. So nampak tak kata tu likely duplicates. Dia kita perlu thorough check lah. Tapi untuk yang extremely likely duplicate ni tak payah nak check sangat. Dia just super quick check lah. Barangkali memang dia duplicate pun kan. So mana yang duplicate apa semua you akan tekan butang dan akhirnya you akan dapat betul-betul dia reset ataupun nombor selepas kita buang duplication. Itu dia. Itu yang kita nak kan. Kita save lah. Kalau dekat dalam video systematic review tu dia ada bagi siap folder sekali. Folder you dah tak payah nak buat folder dah. Folder untuk selepas searching, sebelum searching kan. Database mana, okay, dia letakkan kat situ, okay. Tu boleh tengok dekat video kursus lah. Baik. So lepas ni apa? Okay, so lepas dah nampak tak bila kita dah download je benda yang akhir tu, okay. Kalau siapa yang biasa dengan Prisma, lepas buang duplication apa? Title abstract screening kan. Ni nama dia tiap screener. Kita ada tools kita ada GPT ni yang akan menyenangkan, memudahkan kita. Kadang-kadang walaupun dah buang duplicate, result dia 1,500, 3,000, 5,000 unique papers kan. Nak tengok sesuatu walaupun title dengan abstract screening penat kan. So kita ada tiap screener, title abstract screener ni yang memudahkan kerja. Kalau kita bagi je info apa study kita ni dan kita masukkan balik file RIS file yang lepas duplication tadi tu, kita akan dia akan cuba mudahkan screening title abstract kita tadi tu. Okay, so kita letak nampak tak? So kat sini dia dah ada nampak tak decision dia, exclude ke, include ke, undecided. Kalau undecided ni kita kena semak sendirilah, manusia kena semak sendiri sebab AI cakap ni tak pasti, you all kena sendiri baca title yang abstract ni. So nampak tak? So dia very clear lah. Kalau exclude dia cakap exclude lah, right? So dia boleh keluarkan result tu, memudahkan kerja kita, right? So dengan reason sekali, nampak tak? Dia bagi tahu reason dia, relevant for diabetic, include, situ. Itu memang berdasarkan kita punya kriteria lah. Okay, dan kita juga buat Cochrane AI dengan Prisma AI. Sebab ni adalah dua badan yang betul-betul regulate systematic review ni kan, punya proses. Okay, dalam ni you boleh tanya apa saja. Contohnya kat sini saya tanya, what is the good number of initial searching? Kalau lah such thing exist ke, dia akan bagi tahulah. Cochrane dengan Prisma AI, kita ada sediakan bot juga untuk tanya apa-apa soalan berkenaan dengan systematic review. Okay. Okay, benarnya. Okay, kita teruskan dengan data mapper. Kalau you tengok systematic review, selalunya diorang mana-mana study yang kita dah include tu, dalam include kita letakkan dalam tu table matrix kan. Review matrix tu, yang ini boleh je guna size space pun boleh, nak pakai yang ini pun boleh kan. Yang ini kalau you dah download all these artikel yang nak di-include dalam kita punya systematic review, kita nak letakkan dalam literature review matrix tu, kita boleh pakai data mapper. Okay, just letakkan main outcome dengan additional outcome you, apa yang you nak masukkan dalam table matrix tu kan. So contohnya saya nampak saya drag kat sini kan. Saya drag satu research paper ni kan, nampak tak? Ni. Lepas tu dia akan extract. Dia first sekali dia akan extract ni lah tajuk dengan author kan. Tapi kita nak tambah lain-lain kat dalam tu pun boleh kan. Nampak tak? Study design, statistical analysis ke apa, dia boleh extract untuk you. Okay. So nanti akhirnya dia akan jadi macam ni. Nampak tak? So ada banyak lah paper, funding ke, setting, eligibility. Ni contohnya 2 paper. You boleh buat banyak paper yang dalam inclusion study je lah. Kalau you nak. Okay. So ni dah boleh ubah-ubah sikit lah. Kalau you nak APA format ke apa ke pun boleh. Right. Dan kita juga ada sediakan risk of bias. You know that kalau you buat systematic review, risk of bias ni penting juga kan. Kita ada buat ROB2, ROB ni yang biasa lah digunakan untuk report risk of bias kat sini. Ni semua bot-bot yang memudahkan. Okay. Ni kita dalam proses juga nak buat ni lah yang lain-lain kan. M-Star kita dah ada, JEDAT scale kita nak akan buat, master scale, Quadas ni apa semua, kita akan cuba buat. Dan senang je kalau you masuk, nampak tak? Kalau, sebenarnya apa you kena buat? You kena baca tau satu-satu dan tengok kalau kita pakai ROB2 ke, kita pakai JBS score ke apa, kita tengok appraisal checklist tu satu-satu dan kita kena baca satu-satu paper tu kan. Tapi dengan bot-bot yang kita buat ni, tak perlu. Kita masuk je dan akhirnya dan akhirnya you akan nampak apa? You akan nampak macam ni. Ni. So kita dah dapat dah result dia, result overall risk of bias summary dia, justification, risk of bias judgment untuk semua domain contoh dia kan. Dan you boleh lah report dalam bentuk yang macam ni lah.
figure summary plot macam ni kan. Ni pun boleh pakai ni apa, Shiny Apps ni kan. Dalam kursus tu ada cerita sama ni juga. Okay. Dan yang bagus ni kita ada bagi bot namanya Drillaborator hanya untuk systematic review. Tak kira lah apa yang you sumbat ataupun paste dalam ni, dia akan cuba karangkan ayat yang boleh menjadikan boleh jadi draft pertama untuk ayat you punya thesis ke. Nampak tak kat sini? Saya hanya letakkan ataupun saya hanya paste gambar summary plot tadi kan. Summary plot of risk of bias tu. Dia dah karangkan dah. Tengok ni. The presented table evaluates the risk of bias across 5 domains tadi. Untuk paper Wan Hatolo dengan Wiley. Table use calculator. Tapi you still lagi ni draft. You at least tapi dia dah bunyi macam journal, paper punya penulisan ataupun thesis. Right. So nanti you akan tunjuk juga Drillaborator ni special board untuk you apa pun you letak. Meta analysis punya result pun you sumbat je, dia akan karangkan dengan baik. Right? Data selector ni bagi siapa yang berminat untuk buat meta analysis menggunakan comprehensive meta analysis punya software lah. Okay. So kat sini kalau you tengok kan, you define apa semua, akhirnya dia akan extract data-data yang relevan dengan untuk you buat meta analysis tu. You boleh gunakan comprehensive meta analysis tu, dengan simply masuk je data-data yang dia dah extract tu. Akhirnya dia akan apa? Akan dapat ni meta analysis lah. Forest plot, kita nak cuba buat meta analysis dengan forest plot kan. Akhirnya nanti you akan dapatlah forest plot macam ni. Okay. Selalunya kita akan korek sendiri data tu, letakkan semua sendiri manual kan. Yang ini data apa? Bot tadi memudahkan data extraction untuk kita buat meta analysis. Dah dia forest plot. Okay. Nampak tak? Yang ni you nampak ni semua meta analysis yang dijalankan ni, saya screenshot dia balik tau. Saya screenshot forest plot, saya letakkan di Drillaborator. Saya screenshot lagi apa ni? Nampak tak? So saya screenshot untuk semua ni lah, heterogeneity, tahu sekali bagi siapa yang pernah buat meta analysis tahulah benda ni kan. Dia sendiri kena analyze analyze satu kan. So saya screenshot, saya paste sini. Okay. Lepas tu saya buat apa? Saya buat subgroup analysis, saya letak funnel plot, saya paste je tadi ke dalam Drillaborator ni, dalam satu Drillaborator yang sama ni saya paste je. Semua result-result yang relevan untuk benda ni. Okay, saya buat classic fail-safe and Orwin apa semua ni, saya paste je dulu. Saya paste je dulu and then saya suruh dia figure out. Nampak tak? Saya suruh dia figure out semua data-data yang output result saya paste tadi. Okay, figure out. Okay, buatkan ayat yang betul-betul aku boleh jadikan draft untuk aku punya thesis ataupun yang aku punya journal bagian result kan. So you nampak tak actually the first forest plot illustrate the standardized difference in mean the point estimate, nampak tak? Spanning from so okay lah kan. So the value indicate non-significant difference as reflected of p value. The second table ni boleh lah, cuma ni draft kan, tapi you at least you dah kerangka draft ayat untuk cepatkan proses untuk you buat penulisan. Tak payah nak kebel-kebel tengok satu-satu macam mana nak buat ayat semua. At least draft ni dah ada. You punya tugas adalah sebagai human recheck, betulkan bagi human input. Alright. So alright. Macam mana guna AI ya? Lepas macam mana nak guna NT-AI. Ni reverse AI ke apa? NT-AI. Ya. Reverse AI. Reverse AI. Okay. So reverse AI ni dia akan cuba buat apa tau? Dia akan cuba buat apa-apa teks yang you bagi tu pun dia akan bagi alternatif yang non-AI punya sounding. Okay, so ni contoh ni memang very AI sounding ni kan. Alright, so you pergi ke sini reverse AI ni, just paste whatever text yang bunyi AI tu. Okay, kadang-kadang dia ni. So dia akan offer something yang orang panggil apa, less AI sounding terms lah. Nampak tak? Dia bagi 3 option. Offering, so you kalau kat you sini, and you boleh lah cuba copy paste ni and then new. Okay, sebab dia dah offer 3 alternatif ni kan. So you boleh lah cuba tengok. Okay, sustainable mungkin you nak cuba tapi tak semestinya you kena ikut cadangan dia kan. You kena fikirlah kan. Okay, saya nak buat long term ke, it reduce greenhouse gas emission. Apa yang sounding less AI sikit. It lowers ke, decrease limits pollution ke, I don't know. Ni bukan bidang saya lah, tapi dia offer at least 3 synonyms of yang bunyi dia less AI. Okay, so dia sometimes dia boleh reducekan AI punya detection, but of course you yourself kena ada human input tu lebih lagi rendahkan AI punya detection lah. Okay tak? Okay, so dia sama dengan AI humanizer lah function dia. Dia sama. Selalunya saya akan first kali saya akan tampal kat humanizer dulu, baru pergi ke ni
reverse AI ni. Okay. Barulah saya akan pergi baca balik and then cuba rewrite my own words. Kalau buat 3 step tu, the likelihood untuk you dapat AI detection memang rendah sangat lah. Okay. Understood. Alright. Thank you. Okay. So next fourth question from Atika. She wants to know, she wants us to simply explain the difference between Cloud AI and ChatGPT. Kan? How ada orang cakap ChatGPT dah bagus, ataupun Cloud AI 3.7 Sonnet lagi bagus untuk academic work. So macam mana ni? Dua-dua kadang-kadang account kita ada kan, macam nak pakai untuk mana kan? So to answer that, so here we compare Cloud 3.7 and ChatGPT 4.5 yang terbaru lah. 3.7 the latest model, GPT 4.5 the latest model. So senang je nak ingat, both are AI tools, both are generative AI chatbot based tools, which each has a different strength lah. So let's take a look at the detail. So Cloud kalau kita tengok Cloud 3.7 boleh handle super panjang punya teks. Sebab apa? Sebab dia ada higher token limit. So kalau kita buat chat yang panjang dia boleh ingat daripada awal. Tapi tak adalah jauh sangat dengan yang model ChatGPT terbaru ni. Nak kata lagi panjang sebenarnya Gemini ada 1 million token. So dia kalau kita letak buku tu dia boleh ingat the whole book tu. Ataupun chat yang panjang tu dia boleh ingat daripada awal tu. Okay, tapi bukan untuk cloud dengan GPT 4.5 ni, right? GPT 4.5 pun bagus juga for long document but slightly less capacity. So in real life if you summarizing a whole textbook to Cloud might be a little bit better but Gemini Pro lagi bagus. Tapi Gemini pula ni dia punya intelligence menghampakan untuk academic work. Seriously, saya dah cuba macam, ChatGPT lagi menang sangat-sangat lah. ChatGPT 4.5 memang lagi menang. Okay, Cloud 3.7 pun bagus juga kan. Sebab apa? Sebab Cloud 3.7 ni telah dibuktikan ni dia bagus untuk topik yang kompleks. Macam academic stuff yang very complex. Dia cepat tangkap maksud kita ni. Kadang-kadang kita ChatGPT ni kena outline lebih sikit. Tapi Cloud ni walaupun prompt kita ni meh-meh kan, cakap dia cepat tangkap maksud dia kan. So tapi GPT 4.5 ni pula very creative kan. Kadang-kadang dia nampak macam human sound kan. So can produce imaginative answers. So if you want to straightforward detail heavy explanation, I think Cloud ni is your body lah. But if you want, saya pakai kedua-duanya tau. Kita main shop pun jual dua-dua ni. Cuma Cloud tak ada lah GPT Pro automation yang kita jual tadi tak diberi secara free, tak ada Cloud ni. Alright, so ethical, kita cerita pasal ethical pula. Cloud ni is more cautious. Dia macam-macam tak boleh. Kalau kita nak cakap kan, ini kerja ni untuk kadang-kadang saya punya PhD thesis contoh dia kan. Dia kata, saya tak boleh tolong pasal benda tu. Itu perangai si Cloud ni, okay. So walaupun kita nak suruh dia draft, kadang-kadang nak tolong, kadang-kadang bila kita sebut ada satu perkataan tu dia ada limit. Dia cakap okay, ni tak boleh ni. Saya rasa macam awak nak buat sesuatu yang akademik tak bagi tapi awak nak cuba suruh saya buat kan. Tapi tak macam 4.5 ni kan. 4.5 ni pun ada filter juga kan, but sometimes dia more lenient lah. Think of it macam kawan yang selalu jaga mulut dengan kawan yang selamba jawab je kan. So tu 4.5 ChatGPT ni kan. Kalau cerita pasal style pula, Cloud ni allows you to adjust the writing style. Macam ChatGPT 4.5 juga, boleh tweak style juga. Tapi kalau kita nak buat more direct academic tone, saya nampak macam Cloud 3.7 ni a little bit better lah. Okay. Dan Cloud ni mostly works untuk teks kan. So kalau kita nak generate image ke apa semua, mungkin tak sesuai. Kalau 4.5 ni boleh handle lebih banyak task. It's not perfect but at least there's an option lah. Okay. In terms of creativity, kita boleh cakap Cloud ni is more, kalau nak cakap macam mana, Cloud ni kalau saya boleh bayangkan, kalau dia lah manusia, is a more serious punya people and more detail oriented punya people lah. Bagus for kadang-kadang untuk academic journal yang lagi scientific ni kan, structured report ni, Cloud ni bagus kan. ChatGPT 4.5 ni nampak macam ada creativity flair tu dah ada lah. So if you want to draft short story, design lesson plan in multiple style, GPT ni lebih bagus lah kan. So think of macam Cloud ni macam nasi lemak lah. Sedap, steady, very mengenyangkan. GPT ni pula boleh bayangkan macam cendol lah kan. Dia sweet, refreshing tapi kena pandai kacau sikit lah kan to get the best taste. So itu dia. Cloud ni pula kadang-kadang lebih mahal. Bukan maksud dia mahal account tau. Saya cakap pasal mahal ni penggunaan. Server yang digunakan tu dia perlukan lebih banyak cost. So kadang-kadang maksud cost ni adalah lebih ada potensi untuk kita terima message you ada limit untuk hari ni. Tapi bukan for ChatGPT. ChatGPT ni selalunya lagi-lagi team account kita orang lah, workspace advance tu jarang ada sampai you dah sampai limit tu, jarang. Jarang. Tapi ada, tapi jarang. Tapi untuk Cloud ni agak common kan. Lagi-lagi 3.7 ni sebab computational cost dia tinggi. So
in summary lah, saya boleh cakap Claude 3.7 dengan ChatGPT 4.5 ni ada kelebihan masing-masing. The choice depends on your project lah. If you're writing 200-page thesis with precise citation, I think Claude might be your best friend lah. If you need a wide range of language support ke, ada creative spin, GPT 4.5 might suit you better. Tak payah benda-benda lah. Just pick up the best for your need lah. Itu okay. Alright. Next from Haman. Haman, are you here? Haman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Doctor. So this is your question, yes? This is it. The prompt. And the prompt that you can use to help you review thesis ke, your thesis. But just be aware that ChatGPT ni ada token limit, as I mentioned before, right? So macam thesis kita kena letakkan by chapter contoh dia kan. Chapter 1, chapter 2 kita we don't want to put the whole thesis and use this prompt, okay? So you can use the QR code kan. So this one is a fairly long prompt kan. Tapi you boleh gunakan macam ni. You want to, whatever I share kan, kalau you nampak use template ni, you want to click use template, alright? You want to click use template. And then, so this is the prompt, right? So this is the prompt. You boleh letakkan lah. Macam saya cakap tadi, you tak boleh bagi the whole book ataupun whole thesis ke apa. Tapi kalau you buat journal je okay. Journal tak banyak sangat words kan. So boleh lah. Tapi kalau untuk thesis, saya cadangkan you cut lah kan. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. And then yang the red one, you wanna ubah sikit lah. Ubah. Kalau you nak suruh dia komen 25 distinct, significant, obvious ke apa, boleh. Dan you masukkan you punya konteks. Sebab ChatGPT perlukan konteks you. You punya thesis title apa. Ataupun you punya disiplin. Ni thesis, you can ubah-ubah sikit lah. Boleh jadi review paper ke kan. Disiplin, kalau disiplin tak nak pun boleh, you boleh buang je kan. Tapi chapter section provided ni, contohnya chapter 1, apa subheading dalam ni kan. You boleh letak sini, list objektif kan. You boleh bagi, tak nak bagi pun tak apa kan. Bagilah, kalau lagi banyak info dia tahu pasal project you ni, lagi bagus, okay. And then you copy semua ni, copy the whole thing ni, bila you dah masuk kan, buka, saya suggest untuk very critical, advanced punya work macam ni, then you pakai lah ni. Ini suitable untuk 4.5. Ataupun O3 mini lah, minimum O3 mini lah. O3 mini high boleh, dan juga GPT 4.5 pun boleh. And then you paste kan sini, alright, selepas you masukkan all the prompt, and then you masukkan lah, you masukkan you punya kerja tadi, pun drag and drop lah macam ni kan. So sebab dia kata apa, role dia adalah untuk jadi esteemed senior professor with 3 decades of academic experience, meticulously analyze, scholarly rigor, blah blah blah, extensive background semua. Task dia adalah untuk review the attached, ni attached ni kan, of a chapter 1 kan. So dia akan follow all this instruction bawah ni, dan dia akan dapat bagi you ni, cuba tengok ni. Ni contoh ni contoh yang saya buat semalam. Saya dah bagi semua, and then dia boleh bagilah all this 25. Kalau you tengok ni, saya tengok ni memang, kalau saya sendiri nak buat, nak check semua ni kan, satu-satu, saya pun tak dia terfikir apa yang dia bagi ni tau. Inconsistent reporting of percentage figure. This is actually kesalahan ataupun benda yang boleh di-improve. Yang saya dah tengok dah satu-satu ni, memang actually benda yang bagus untuk dia improve kan. Tapi of course kita kena semak semula kan. Saya bagi pages, boleh check lagi kan. Acknowledge, dia bukan saja pilih error yang obvious error, tapi malahan dia how your manuscript ataupun you punya thesis chapter 1 tu boleh di-improve. Okay. So following this, you boleh lah, you boleh gunakan, okay, ataupun gunakan suggestion ni. Kadang-kadang student saya tu jadi jahat kan. Lepas tu dia buat macam ni je kan. Letak sini, please provide draft correction for issue ni kan. So dia sebab ChatGPT dah pandai, dah faham apa yang kita buat ni kan. Dia suruh buat macam ni, bukan dia nak fikir sendiri kan. Saya cakap jangan fikir sendiri kan. Tapi kalau you nak buat kerja tu laju sikit kan, you boleh lah kan, please provide draft correction. So dia akan fokus on issue 11 ni, contoh kalau you nak buat lah kan. So this is how you use ChatGPT, the highest level punya otak kan, model tu. Nampak ni pakai 4.5, nampak tak? Ini detail lagi ni. Ini betul-betul lagi bagus lah kan. Tapi ini pun cukup baik lah, pakai O3 mini pun okey juga. Alright. Okay, ni Amalina tadi, nampak Amalina tadi kan. Alright, so let's talk about combo deal. Ramai juga soalan kan. Ada ke combo deal yang nak jimat ke apa semua kan. Sebab kadang-kadang dia nak beli sesuatu tu kadang-kadang susah lah apa semua kan. So
And final and most interesting question come from Amalina. So does Belajar AI Shop offer any combo ke app promotion or special discount ke raya kan? So senang cerita, yes, memang ada. We have few combos that might help you save some money. And kalau you korang tengah terfikir nak jimat sikit untuk research atau assignment, I think this could be good lah. Right. So on this slide kalau you nampak ni untuk 3 months 3 months combo discount, ada ChatGPT plus Elicit Pro, ChatGPT plus Site AI, ChatGPT plus SciSpace, ChatGPT plus Cloud plus Elicit Pro, and a bigger bundle you combine or Cloud with Elicit Pro, Site AI and SciSpace sekali. So harga asal lain dan harga combo lain, boleh nampak lah saving dekat situ. Ada yang 25%, ada 30%, ada sampai up to 24% kan, dan pun ada macam beli set lunch lah, kadang-kadang lagi berbaloi kalau kita order macam ni kan, combo macam ni. But remember these seats are limited. So if you are keen, jangan tunggu lama-lama, contact kita punya team, Mr. Iqbal willing to help 100%, right? Right. So then we also have, kalau yang 3 months tu alamak lama sangat lah, ataupun tak cukup bajet ke apa kan, tak cukup bajet, Shopee bulan-bulan bayar banyak, keluar duit 500 makeup semua. But we also have one month combo discount lah. So this is untuk korang yang nak try dulu ke sebulan, nak rasa macam mana kan. Sama juga, we have different bundles with ChatGPT, Elicit Pro, Site AI and SciSpace. SciSpace is very good. Saving dia pun boleh tahan. Contoh, walaupun dia lebih kecil daripada 3 months tadi, saving dia memang boleh tahan. Contoh real life, let's say you are doing your final year project kan, ChatGPT boleh help you generate idea, Elicit pun boleh tolong carikan journal paper, Site AI boleh verify citation, SciSpace boleh help you understand the paper. Senang sikit lah nak siapkan thesis. Tak payah lah nak korek library atau print paper, nak tengok satu-satu kan. So, fikir apa yang betul-betul yang perlu. If you are casual user, maybe ChatGPT plus dengan Elicit Pro ke, ataupun SciSpace kan, dah cukup. But if you are hardcore, you research mode, mungkin nak consider the bigger bundle lah. Think of it like a bowl of cendol lah kan. Lagi banyak, sweet and refreshing. Saya ni cendol je, lapar kan. Kita semua analogi semua cendol. This combo are there if you want to save a bit and get more tools. Hope this helps. Kalau ada soalan, boleh tanya tim saya, Mr. Iqbal and team, ada 8-10 orang yang bantu dia. Boleh tanya dia. Kalau nak direct ke DM saya pun boleh. That is all for our Monday session 2. Thank you for joining. Thank you so much for supporting us. Dedahkan you all dengan AI punya potential. So jangan takut dengan AI. Itu saja. Thank you so much semua. Saya appreciate semua yang sudi masa lapar kan. Ramadan nak dengar saya baby pula tu kan. Thank you so much semua. Assalamualaikum. Bye.